Seperti mana persoalan yang ditanya oleh Joey Bino. Sebelum dikenali sebagai Pahang, negeri ini pernah digelar Inderapura, sebuah nama yang penuh dengan sejarah dan keagungan. Inderapura adalah nama bagi ibu kota diraja Pahang pada zaman dahulu, yang kini dikenali sebagai Pekan. Sebelum ditakluk oleh Kesultanan Melaka, Pahang diperintah oleh bangsa Hindu asli yang bertutur dalam bahasa Sanskrit. Dalam sejarah Melayu, nama Pura disebut merujuk kepada pusat pemerintahan Pahang yang lama. Masyarakat Melayu di sekitar Sungai Endau, Sungai Rompin dan Sungai Bebar pula memanggilnya Pekan Pahang. Pada masa ini, Pekan merujuk kepada kawasan di kiri dan kanan Sungai Pahang serta Sungai Pahang Tua hingga ke Tanjung Langgar. Pekan terbahagi kepada dua, iaitu Pekan Lama di mana tinggal para raja dan pembesar, dan Pekan Baharu yang dahulu dikenali sebagai Kampung Cina. Walaupun tiada tarikh pasti penemuan Pekan, penulis Barat, Arab dan Cina sering mencatatkan kisah tentang kota ini. Menurut orang tua, Pekan mendapat namanya daripada sejenis bunga putih yang dipanggil bunga pekan yang tumbuh di tebing Sungai Pahang. Malangnya, bunga pekan kini sudah pupus dan tidak lagi dapat dilihat oleh generasi masa kini. Di Pekan juga terdapat Sungai Pekan berhampiran Kampung Mengkasar, tetapi tiada bukti kukuh nama Pekan berasal dari sungai ini. Inderapura, Pura, Pekan, semua nama ini mengingatkan kita kepada warisan gemilang Pahang yang terus hidup dalam sejarah dan budaya kita. Teruskan mengenali sejarah kita, kerana di sebalik setiap nama, tersembunyi kisah agung bangsa Melayu.